Kat sekolah kita dah ada 1 sampai tingkatan 5, kita dah ajar kencing berdiri. Kita tak sedar, kita dah ajar hidup cara Yahudi, kencing berdiri. Daripada yang muka-muka kencing berdiri inilah jadi pemimpin-pemimpin hari ni. So, macam mana nak selesai masalah negara kalau pemimpin pun tak ikut cara Nabi Muhammad? Saya pun tak berjaya nak didik anak bini kat rumah kalau saya tak ikut cara Nabi Muhammad. Sebab tu rumah saya yang pertama dulu hancur sampai talak 3. Sebab saya tak bawa cara Nabi Muhammad. Hidup cara Yahudi, Nasara. Hari-hari fikir duit, hari-hari fikir itu, suruh bini pakai baju seksi-seksi pergi kerja. Allah tarik nikmat semua. So, bila saya dapat hidayat 2006, saya minta dengan Allah. Allah bagi Umar tukar pakaian, tukar cara sunnah, pakai niqab, anak perempuan niqab. Walaupun tak kaya raya macam dulu, tapi Allah bagi ada keberkatan. Ada ketenangan dalam rumah tangga. Ada kasih sayang. Walaupun selisih faham, tapi tak sampai nak bergaduh, tak bertekak. Macam semalam naik kereta Umar pun burak-burak macam gurau-gurau lah kan. Nak gaduh lah tu. Tak nak lah, penat lah nak gaduh dengan abang. Penat kan. Tu dia takkan jadi serius. Kita jadi semua nak kejar redha Allah. Dia ada lovely tu lain. Ini kelebihan kalau kita amalkan agama ikut cara Nabi dalam rumah tuan-tuan. Ini banyak, pergilah dekat Jabatan Agama Jawi je. Duduk kat sana dalam 1 jam, pukul 9 sampai pukul 10. Tuan-tuan boleh kira berapa ramai perempuan-perempuan datang nak minta cerai. Bukan orang miskin, datang naik kereta Honda, naik kereta Volvo. Tapi tak ada ketenangan dalam rumah.